Lihat ini, water pump sampai begini sekali ya. Bagaimanakah ianya boleh berlaku sampai begini sekali? Sudah tentunya pada awalnya ada bunyi yang menjengkelkan. Lepas tu owner pun bawa aja. Bila owner bawa aja, nasib baik tak putus sampai bergoyang-goyang macam ni ya. Okey. Untuk ilmu terkini dan perkongsian bersama. Jadi inilah rupa water pump kancil injection. Ini bunyi dia tak macam mana nanti ni. Sepatutnya dia bocor dulu. Sepatutnya air akan keluar menitik-menitik ni. So, untuk pengguna kereta, tolonglah. Kalau ada bunyi yang pelik-pelik, dia mesti air tak ada ni. Sebab saya buka ni, air tak keluar pun. Maknanya dalam tu, maknanya dalam lubang tu air kurang. Tak tahu apa nasib seterusnya. Kita tunggu. Okey, untuk buka dia, buka water pump ni, kita tak perlu buka cover ni. Cover timing belt kita tak perlu buka. Dia buka ni je. Buka skru yang berhampiran dekat dia je. Skru bawah, skru atas, benda ni boleh cabut. Okey, bila benda ni boleh cabut, jadi kita nampaklah permukaan dia. Ni skru 10 satu, skru 10 yang kedua kat sini, dan yang last sekali skru 12. Skru 12 ni panjang. Panjang ni lah. Dalam berapa inci ni? 3 inci. Okey, buka tu. Okey, ni mungkin luck saya lah. Nasib baik lah. Ada kalanya benda ni tak boleh cabut tau. Pengalaman yang telah lalu, dia orang cuba umpil benda ni, pecah. So pecah, dia kena beli sekali dengan housing dia. Housing dia yang dekat dalam ni. Ni housing dia. So kadang-kadang benda ni pecah. Bila kita nak bawa keluar ni tak boleh, pecah. So kita kena guna, dia tak boleh ketuk lah sebenarnya. Dia kalau boleh, dia kena sit. Bila dia bergerak sikit tu ada harapan lah tu. Ada harapan untuk dia keluar. Kan? Ambil grip plier ke apa ke, pelan-pelan je. Main layan. Jangan paksa dia push keluar, tak boleh. Layan. Ketuk pelan-pelan, lama-lama boleh keluar. Dia tak boleh nak ganas-ganas. Itulah. Alright. Semoga ilmu ini bermanfaat kepada ahli-ahli yang menaiki kenderaan. Ambil tahu, jangan keliru. Assalamualaikum.